Maafkan saya, Pak Sari. Disebabkan saya berbalut tangan Mak Leah. Barang yang lepas jangan dikenang, Aziz. Kita enjoy je. Oh, ini untuk Mak Leah. Oh, Yang penting, lantai aku bersih kau gosok. Jemputlah datang beraya ke rumah nanti ya, Zid. Iyalah. Kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Nak ke mana ni, Mak Leah? Nak pergi beli baju raya. Ah, Dengar katanya, warnanya in tahun ni merah jambu. merah jambu. Walaupun murah, elok terletak bajunya. Apatah lagi kalau pakai sedondon, bagai pinang dibelah-belah. Oh, orang kampung sini rupanya. Pandang-pandang, mata bertentang. Astaghfirullahalazim. Jangan tamak, Yazid. Misi kau adalah Amirah. Parangan dari Lotus tak pernah mengecewakan. Amirah pasti takkan tolak aku lagi. jemput masuk, Aziz. Buat macam rumah orang. Oh, ada kek Marble Lotus? Iya. Assalamualaikum. Awak Yazid bukan? Saya Ayu, maksudnya Mira. Dan masih belum berpunya. Ewa, dari tersenyum melihat harga, terus berputik rasa cinta. Ingat, tiada usaha yang sia-sia. Teruslah berbuat kebaikan dengan senyuman.